Okay, so saya dah leraikan daripada housing dia, tinggal ni chip. Chip ni pun saya dah buka skru, dia punya panel board dia, saya dah buka skru dan boleh tanggal. Saya boleh cabut kita boleh tengok. Kena hati-hati tau, kena riliskan dia semua, dia punya pin-pin kabel tu semua kena cabut dengan berhati-hati. So ni kita asingkan. So ni lah antara rupa dalam, interface dalam dia. So ni dah keluarkan housing luaran, dan yang ni pun sebenarnya dah boleh buka lah ni. Tapi ni sengaja masukkan sebagai nak cover lens depan ni tak bercalar bila kita letak terbalik macam tu. So ni permukaan atas, kita nak buka skru yang ada dekat bahagian atas ni supaya yang ni boleh cabut, baru kita boleh leraikan kantar dia. Jom kita buat part yang seterusnya.